Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Rizal Ahmad, founder Ilham Trader Network. So, video ni saya cerita tentang kita ni seorang trader ke kita ni seorang gambler. Maksudnya kita gamble je masuk position ataupun kita ni seorang trader. Okey. Perbezaan di antara trader, gambler dan juga trader, okey. Macam gambler, dia masuk position ikut suka hati, dia gamble. Faham tak, dia gamble? Maksudnya kalau dia tengok, oh harga ni naik, aku buy lah. Harga ni nampak macam turun, aku sell lah. Contoh lah pada engulfing lah, kalau dia tengok pada engulfing lah, biasa orang akan terkena. Weh, ni engulfing buy ni, bullish engulfing, aku buy lah. Tiba last price tu turun. Okay, bearish engulfing, aku sell lah. Padahal price tu naik. Sebab kita tengok based on engulfing ni tak semestinya dia boleh buat profitable. Sebenarnya dia berdasarkan atas market structure, berdasarkan atas market structure. Kalau downtrend ni cari bearish engulfing, kalau uptrend ni cari bullish engulfing. Okay, dan base yang wujud kat situ. Okay, so itulah saya kata, macam trader pro, trader yang betul, trader betul ataupun trader pro, dia orang akan menunggu peluang. Dia dah mark zone dah. Contoh zone supply ni dia dah mark zone dah, dia tunggu je price sampai kat situ dan tengok price buat reaction apa, buat rejection ke whatever, dia akan tunggu je. Macam trader gambler ni, dia main teka-teka je. Teka-teka ni memang tak ada dalam dunia trader. Dunia seorang trader takkan ada ilmu teka-teka ataupun dia kata hati whatever. Okay, so itulah beza dia di antara trader dan juga gambler. So saya harap anda jadi seorang trader, bukan gambler. Jadi sekiranya anda ingin mendapatkan ebook supply iman, boleh klik pada link di bio. Dan jika anda jumpa video ni dalam YouTube, you boleh klik pada link di description. Itu saja. Assalamualaikum dan salam sejahtera.